menjadi amalan kami. Pelajar SMK Ali bertekun berdisiplin, jelas kejayaan gemilang, menjadi insan cemerlang dalam segala bidang. Kami berikrar tak akan setia kepada raja juga negara. Kami mendukung harapan Nusa, berbakti pada agama dan bangsa. Harapan para guru, impian ayah ibu, kami junjung selalu. Pasti kami terus maju, pasti kami terus maju, pasti kami terus maju, pasti kami terus maju. Thank you. Now, we shall sing the KYS school song. Penguasaan tanah milik pasukan KYS Rema, satu run daripada Zaim. Lepas itu pick up dimulakan. Kita lihat Adam Khalif memanggil-manggil rakan di bahagian dalam untuk membantu gerakan ketika ini. KYS Remus dengan satu pick up dan terus bergerak Aryan Azam untuk membantu. Dan terus bergerak Aryan Azam. Cikgu Aziz untuk mengesahkan 5 mata awal milik player of the match. Perlawanan pertama pembukaan menentang Said Putra. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Aryan, Muhammad Azam. Juga mendapat pujian Ketua Jurulatih KWS sendiri, Coach Muslimin Malaga, bersama-sama dengan Firas antara tonggak untuk ground English College. Dan kesilapan sepakan conversion memakan diri apabila mereka tewas tipis 7-5 dengan pasukan Said Putra. Dan kita lihat semasa saya baru saja ingin cakap-cakap, ada gerakan daripada number 8 pasukan KWS Remus. What a pick up, what a move dari scrum down. Satu fasa saja diperlukan untuk tambahan 5 mata. Aiman Fahim sebagai pencatat nama di score sheet ketika ini. Dan sudah pasti water break akan diberikan selepas ini. Menunggu saja sepakan yang bakal dibuat oleh Firas Arman. Sudah tadi dari sudut kiri gagal. Kini dari sudut kanan lebih dekat, lebih direct. Dan sudah pasti latihan yang banyak adalah
punca kenapa dua mata ini berjaya didapatkan untuk KYS menghentikan sebentar dan masuk bahagian tengah. Dan terjunan kita lihat tiupan panjang untuk 5 mata. Kali ini betul-betul di bawah gawang. Under post try daripada KYS Remus. Menambah duka untuk Abi di penutup separuh masa pertama ini. Ada lagi masa sebenarnya. Dan kita lihat sebentar orang tayang tambahan 5 mata KYS Remus seperti ini. Ego yang dilancarkan sebelum good move, good tactical play daripada forward pack KYS Remus ketika ini. Sepakan mudah daripada Firas Arman menutup terus segala aksi di separuh masa pertama. Kelebihan KYS Remus ketika ini sedang line out. Pendek kali ini untuk KYS. Hantaran jauh untuk satu gerakan di antara Zaim dan juga Aryan sebentar tadi. Larian yang dilakukan Adrian Aiman bersahaja meluru masuk. Dan terjunan itu cukup baik. Bermula daripada line out ini. Sedikit kecohan yang berlaku di padang ketika ini. Bersorak penonton-penonton melihat try menarik. Satu checking awal daripada Adrian Aiman. Terkena pertahanan ACS. Ada ruang kosong itu terus saja dimasuki. Laju meluncur larian Adrian Aiman untuk mata ke-19. Namun nasi sudah menjadi bubur. Knock-on yang berlaku sebentar tadi memberikan peluang untuk pasukan Abi ketika ini. Tarang laju diperlukan baik daripada Hadif Ryan. Haziq kepada Akmal. Akmal mencari Azri dan kita lihat larian bersahaja daripada Azif Farish. Lepas dan lepas. Solo run daripada pemain outside center SMK Abi. Keluar untuk digantikan Aufa Izdihar. Jadi fresh legs untuk KYS dalam perlawanan yang berbaki kurang lebih 15 minit lagi di separuh masa kedua ini. Hari lagi lontaran jauh mencari Aryan di bahagian belakang dan larian terus saja dilancarkan. Sangat-sangat kental, sangat-sangat kebal. What a run, what a carry, what a drive daripada pemain ayam tampatan KYS Remus. Kita lihat larian masuk ke dalam mudah saja. Aryan melakukan larian untuk mata ke depan. Dan ketika ini sekali lagi Firas Arman step up dengan jarak yang lebih dekat. Sudah pasti tidak mahu menyanyiakan peluang ini. Dan is a race. Assistant referee mengangkat bendera untuk melepasi ke mata 30. 31 untuk KYS. Abi 5. Dan kita ada kurang lebih 14 minit lagi. Baru ref tak tiup whistle lagi dek. High tackle. Penalti KWS. Hantaran jauh. Dan satu lagi hantaran jauh. Kali ini Firas Arman pula. Setelah mengutip mata menerusi sepakan menarik. Firas Arman